ya, kerajaan dan tanggungjawab kementerian untuk membekalkan. Tak payahlah sebut kalau anak siapa pun yang meninggal, setiap nyawa yang kita Allah SWT berikan kepentingan menjaga setiap nyawa. Maka nak ahyan pakaan nama ahyanan nas jami'ah, ya. Kita menyelamatkan satu nyawa seumpama kita menyelamatkan. Speaker, saya gunakan standing order. Benar kan? Speaker kalau bagi saya benar. Kalau dia bagi dekat Jultong saya benar. Okey, Dia peraturan dewan. Ini saya nak bertanya tentang Dia peraturan dewan. Tahu. Dia peraturan dewan lah. Tak apalah. Dia peraturan dewan. Dia pun nak juga. Dia peraturan dewan, bagi dia dulu. Peraturan dewan pun kita boleh bertanya. Dia peraturan dewan, bagi dia dulu lah. Saya nak juga. Dia peraturan dewan. Tahu. Saya pun nak juga lepas dia. Saya Nak nak apa? juga. Angkatlah buku peraturan tu. Tahu. Dia Angkat bukan buku nak peraturan peraturan tu. dewan. Saya nak bertanya oleh sekali. Sebab dia Angkat ganggu buku banyak peraturan tu. Dia guna peraturan dewan. Okey. Dia Tak ganggu faham, dia. Dia faham tak ada lah. faham. Silakan. Dia tak bahas pun. Kuliah Bandar Baru. Saya tahu petang-petang ni elok juga berbicara macam ni. Ya. Sebab mengantuk. Ya. Tapi jangan terlebih-lebih lah. Tak mengantuk pun. Tapi saya nak tanya untuk rakyat saya. Baik. Peraturan syarat berapa tu? Speaker, saya bangun di bawah 36.4 sebagai ahli parlimen backbencher. 50 berapa? 36.4. 36.4. Apa isunya? Kalau kita ingin memberi kesimpulan, tak baik kita guna perumpamaan melibatkan ahli keluarga menteri. Kenyataan yang dikeluarkan oleh seorang ahli parlimen pembangkang mengatakan kalaulah berlaku kepada ahli keluarga menteri. Kalau kita nak menyatakan sesuatu, janganlah gunakan perumpamaan begitu, tak elok. Speaker. Tak apa. Saya ingat Dah lah tak berterima kasih tentang fasiliti baru. Ini nak Itu bukan perumpamaan. Tak apa, saya anggap itu ialah tak apa ekspresi yang okey, silakan. Ada ini sikap pihak pembangkang. Okey, cukup. Menteri, masa. Tak apa. Saya Okey. tak rasa kecil hati. Tolong landing. Ya.